Hadirin sekalian, program Cahaya Ramadan bersama Gardenia dengan hashtag Cahaya Ramadan Gardenia pada tahun ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat Gardenia Bakeries KL Sendirian Berhad yang telah pun diteruskan ke tahun ke-6 dalam membantu meringankan beban keluarga yang memerlukan, bukan sahaja berkongsi rezeki melalui pengagihan produk Gardenia, malahan membantu meringankan beban bersama 50 keluarga yang terpilih hari ini untuk membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Kita memperuntukkan RM25,000 pada hari ini. Sebahagian daripada peruntukan itu kita dah belanja dekat Maidin tadi. Dan sebahagian lagi kita akan bagikan tunai duit raya kepada anda sebentar nanti. Sinar keberkatan dalam setiap kebaikan. Menyinari hati penuh ketulusan. Hari raya tiba dengan penuh kegembiraan. Silaturahim terjalin penuh kebahagiaan. Kepada semua pihak khususnya Gardenia Bakeries KL Sendirian Berhad kerana berjaya menganjurkan majlis yang amat bermakna pada hari ini. Saya dengan ini merasmikan majlis berbuka puasa Cahaya Ramadan bersama Gardenia. Assalamualaikum, hari ini saya berada di Instad Kuala Lumpur untuk majlis berbuka puasa program Cahaya Ramadan bersama Gardenia 2026 dan bersama-sama dengan kita pada hari ini ada 50 buah keluarga dan pihak Gardenia memberikan duit raya dan pagi tadi kita shopping raya dengan harapan dapat menceriakan raya mereka semua pada tahun ini, insya-Allah.